Bagaimana untuk latih anak untuk tidur dengan sendiri? Kadang-kadang kita rasa macam kesian kan. Alah, sebelum tidur, takkan dia nak tidur dengan sendiri. Okey, perkara ni yang pertama, perkara ini memerlukan praktis. Dia tak boleh macam contoh umur 2 tahun dia terus campak pergi tidur sana sendiri. Tak, dia perlukan sokongan daripada ibu ayah. Sebelum tidur kena ada satu rutin. Okey, rutin yang memang kita buat supaya anak ni tahu this is the time untuk saya tidur. Okey, contohnya dia dah tahu dah. Lepas dah makan, katakan ada homework, dah settle homework, sebelum tidur ibu ayah kena bagi tahu. Okey, jom kita nak solat isyak. Katakan dia dah solat isyak, settle. Lepas tu jom kita nak sebelum tidur nak ambil wuduk, lepas tu nak gosok gigi dan kita nak ready untuk tidur. Okey, ini adalah rutin. Rutin yang mana dia dah tahu dah. Kalau dia dah gosok gigi, dia dah solat isyak, dia dah ambil wuduk, dah ready untuk tidur. Lepas tu yang pertama. Yang kedua adalah rutin yang Mami tambah adalah ada bedtime story. Mami akan ceritakan satu cerita sebelum tidur. Mami akan pastikan 10 minit sebelum mereka tidur tu Mami adalah bersama mereka. Sangat penting untuk conclude satu hari punya aktiviti, untuk mereka simpan usia mereka, apa yang dia buat dekat sekolah, balik rumah untuk ceritakan dekat kita 10 minit, dan 10 minit tu juga untuk Mami bagi tahu satu story bersama dengan moral value. Okey, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah pastikan environment dalam keadaan persekitaran dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang ready to sleep. Okey, sebagai contoh, environment yang persekitaran yang selesa. Lampu dah dimalapkan. Jangan padam terus sebab anak-anak ni mungkin ada rasa takut bila berjauhan dengan ibu ayah. Jadi lampu yang telah dimalapkan yang pertama. Suhu bilik, tak kisahlah ada aircon ataupun kipas. Mungkin kalau kipas 2 ataupun 3 is just fine. Aircon mungkin 25. Suhu bilik yang selesa untuk mereka tidur. Tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Dan nombor 3, tempat tidur mereka. Tepuk-tepuk bantal sikit. Kan sebelum tidur pun memang kita diunjurkan untuk membersihkan tepuk bantal semua kan. Jadi sediakan selimut. Poin nombor 3. Bila kita nak mengajar anak untuk tidur sendiri, okey, kita dah buat rutin, kita dah sediakan persekitaran, dia tetap tak nak tidur sendiri. Dia tetap nak tidur dengan kita. Okey, cuba tips ni. Mungkin ada doll ke, animal ke, cat ke, dia punya toys. Okey, cuba dulu. Jom tanya Mami, cuba komen.